SIM card Wow ada 3 jenis, SIM card Lite, Pro dan juga Beast. Apa beza ketiga-tiga SIM card ni? SIM card Lite, harga dia RM19.50. Anda akan dapat SIM card 20GB data high speed, 30,000 takkan full kemalangan percuma. SIM card Pro RM40.50. Dengan harga tu, anda akan dapat SIM card 75GB data dan unlimited call, 30,000 takkan full kemalangan percuma. Tambah lagi dengan 4,000 takkan full nyawa percuma. 75GB ni adalah plan 35. Dia dah masuk siap-siap dalam SIM card Pro tu. Jadi bila anda aktifkan saja SIM card tu, anda dah boleh terus guna data tu selama sebulan. Tak payah nak top up lagi. SIM card Beast RM128. Dengan nilai tersebut, anda dapat SIM card 240GB beserta dengan unlimited call, 50,000 takkan full kemalangan percuma beserta dengan 4,000 takkan full nyawa. 240GB unlimited call ni adalah plan 60. Bila anda aktifkan saja SIM card Beast ni, dia dah ada plan tu siap-siap. Anda dah boleh terus guna sebulan. Tak payah top up dah untuk bulan pertama. Bulan depan, anda nak tukar kepada plan mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Plan yang asal dimasukkan tu sekadar dalam package saja. Anda nak tukar plan selepas tu, boleh dipersilakan. Kita ada macam-macam plan guys. Semua SIM card yang anda pakai boleh jalankan bisnes. Cuma beza dia adalah berapa persen anda dibayar oleh Tuan Wang. Anda pakai SIM card Lite, anda dibayar sehingga 14% komisen. Anda pakai SIM card Pro, anda dibayar sehingga 16% komisen. Tapi kalau anda pakai SIM card Beast, anda dibayar sehingga 26% komisen. Dapat sesuatu? Like, komen dan share guys.